Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyiduna maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah temukan kita dalam rumahnya yang mulia. Marilah dalam keberadaan kita di rumah Allah yang mulia, jangan lupa kita untuk berniat i'tikaf, nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah. Ya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan kursus kita dengan sama-sama kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلمين مسلمان رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita sama-sama dalam rumah Allah seperti yang telah disebut tadi, supaya kita jangan lupa kita beriktikaf. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu makrifat,
dan semoga kita semua disampaikan oleh Allah di tanah sucinya, di kota Mekah Mukarramah dan di kota Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, kota Madinah. Semoga kita semua dapat mengerjakan ibadat haji dan umrah dan berziarah pada kekasih kita yang mulia Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, kembali kita dalam pengajian kursus haji dan umrah. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah menyebutkan tentang adab-adab sebelum kita berihram. Apa itu ihram? Kita dah katakan ihram tu ialah kita menjatuhkan niat haji ataupun niat umrah. Itulah makna ihram. Sebab dari bahasa Arab, ihram tu maknanya mengharamkan. Macam kita solat, takbiratul ihram. Takbir yang pertama tu namanya takbiratul ihram kerana dia mengharamkan semua perkara yang harus sebelum kita solat menjadi haram selepas takbir. Tak boleh bercakap, tak boleh makan minum, tak boleh berjalan. Macam itulah juga selepas kita ihram, kita tak boleh lagi kita melakukan perkara yang sebelum tu halal seperti memotong kuku, memotong rambut, pakai minyak wangi dan sebagainya. Jadi itulah sebab namanya ihram. Tapi ihram tu dengan apa? Jatuh ihram tu dengan kita jatuh ni niat haji ataupun niat umrah. Jadi kalau dia pakai ihram saja, dia belum jatuh niat, itu belum nama ihram ya, itu baru pakai ihram. Jadi begitulah tuan-tuan. Dan sebelum kita jatuhkan niat, sebelum kita berihram tu, kita disunatkan untuk menjaga adab-adab sebelum kita berihram. Pelajaran kita yang lepas kita dah sebutkan adab antara yang pertama ialah kita membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita daripada memotong kuku, memendekkan misai, memotong bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Itu perkara dinamakan kebersihan. Itu disuruh bukan hanya kerana pergi Mekah untuk haji dan umrah. Bahkan memang disuruh kita lakukan pada setiap 10 hari atau 20 hari. Tapi jangan lebih daripada 40 hari. Dan demikian juga kita disunatkan untuk kita mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram maupun orang lelaki dan orang perempuan yang uzur sekalipun. Sebab itulah ya disebutkan dalam hadis, walaupun perempuan uzur pun mandi sunat ihram kalau memang dia nak buat umrah ataupun haji, cuma rambutnya yang kalau gugur dalam masa mandi, dia kumpulkan dan dia bawa mandi bersama sewaktu dia mandi hadas besar. Dan demikian juga kita telah mengatakan bahawa sunat daripada sebelum berihram itu ialah kita siap dengan pakaian ihram kita, ya. Siap pakaian ihram kita. Jadi orang lelaki pakaian ihram dia tu hanya 2 helai pakaian yang tak berjahit seperti mana kita lihat sekarang ini, ya. Tetapi kalau orang perempuan dia boleh pakai apa saja asalkan tutup auratnya dan memenuhi ciri-ciri pakaian wanita Islam. Itulah dia yang telah kita sebutkan panjang lebar dalam pelajaran yang lepas. Dan kemudian adab ihram yang keempat, sebelum kita menjatuhkan niat haji atau niat umrah, bagi orang lelaki ya, sunatlah dia tu memakai wangian ya, memakai wangian pakai minyak atar. Tapi memanglah pakai minyak atar ini diharamkan setelah jatuh niat. Tapi kalau sebelum jatuh niat disunatkan dia ya, itulah dia memakai wangi-wangian. Tetapi kalau untuk orang perempuan dipakai wangian tu dilarang. Kenapa? Kerana itu datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahawa orang perempuan bila keluar rumah dia tak boleh pakai wangi-wangian kerana itu membawa pada perbuatan zina ya, sebab dia boleh bawa pada nafsu lelaki yang melihatnya. Dan demikian juga kita telah mengatakan kalau dia sudah mandi dan dia pun sudah dia bersihkan diri, dia mandi, kemudian dia pakai ihram, dia pakai wangi-wangian. Apalagi yang kelima, yang terakhir, ialah dia melakukan solat sunat ihram. Solat sunat ihram 2 rakaat. Rakaat pertama dia baca Fatihah Qul Ya Al-Kafirun, rakaat kedua Fatihah Qul Huwallahu Ahad. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, dan pelajaran kita yang lepas mengenai adab-adab sebelum kita berihram. Jadi pada minggu ini kita akan masuk pula. Jadi kalau sudah kita tahu adab-adabnya dan kita dah buat, masuklah kita pada bab yang ke-6. Bab ke-6 tu ialah larangan dalam ihram. Di muka surat 81 ya. Siapa ada bukunya boleh buka muka surat 81. Jadi larangan dalam ihram ini seperti mana kita dah sebut tadi, bahawa bila kita dah jatuh niat haji atau umrah, kita dalam ihram. Dalam ihram tu maknanya dalam pantang larang diharamkan beberapa perkara yang asalnya halal.
Tetapi di sini jangan pula ada orang menganggap, alah aku boleh bayarlah berapa denda dia, 1 ekor kambing aku bayarlah. Oh, itu orang tu sombong. Itu orang yang sombong tu dia dapat apa? Dapat haji Marlboro. Marlboro? Tak dapat haji mabrur, haji cowboy saja. Dia berdosa kerana dia takabur, sombong daripada Allah Ta'ala. Begitu juga umrahnya. Umrahnya pun tak dapat apa-apa faedah dan pahala. Dan demikianlah para jemaah sekalian. Jadi kita dalam sudah jatuh niat haji atau niat umrah, wajiblah kita berjaga-jaga daripada perkara yang dilarang. Apakah yang dilarang? Dalam ihram kita dilarang 8 perkara. Pertama sekali ialah dalam bab pakaian. Dalam bab pakaian kalau orang lelaki berbeza-beza daripada kepala sampai kaki. Kalau sekiranya kepala, orang lelaki tak boleh pakai songkok, tak boleh pakai kopiah, tak boleh pakai terbus, tak boleh pakai helmet, tak boleh pakai sesuatu yang menutupkan kepalanya, tak boleh. Ya, sesuatu yang menjadi pakaian kepala. Tetapi kalau sekiranya dia angkat beg, angkat barang, beg dia penuh dengan batu Hajar Aswad, berat ni, kesian dia. Jadi dia angkat dengan atas kepala. Itu sekali-sekala boleh. Dan kalau dia berteduh, dia bawa payung, ialah hari panas atau hari hujan, atau duduk dalam kemah, itu semua diharuskan. Ya. Dan kalau sekiranya dia luka kepala dia accident, jadi dia terpaksa lah bungkus kepala dia, ataupun doktor nak operate kepala dia tu, jadi kepala dia nak diikatkan dia, maka dia bolehlah tu ikat dengan bandage dan tidaklah dia tu berdosa. Cuma dia kena bayar denda. Apa dendanya? Itu nanti kita akan bincangkan kemudian. Tetapi kalau sekiranya hidung dia panjang sangat sampai terlanggar tembok, aduh sakit ke terlanggar tembok, kemudian dibalutkan bandage kat hidung dia, apakah dia kena bayar denda? Tidak bayar denda. Kenapa Ustaz? Sebab hidung ni dia tak masuk dalam bahagian kepala. Kepala ni kepala lah, atas ke atas, bahagian atas tu kepala. Jadi kalau sekiranya hidung ni bahagian muka. Jadi bahagian muka hukum lain. Oh, Masya Allah, berbeza-beza ya. Macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, harus orang lelaki itu memakai pelitup atau mask ya, menutup mukanya. Harus ya, dia tak dilarang dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi dalam mazhab Imam Malik dan Imam Hanafi dan salah satu pendapat Imam Ahmad, tak boleh menutup muka bagi orang lelaki dalam ihram. Ini ada khilaf ulama lah. Jadi kalau kita orang lelaki dalam mazhab Syafi'i, kita tutup muka kita, ataupun kita tidur, kita blanket, kita tutup muka kita, tapi jangan tutup kepala, tutup muka saja, harus hukumnya. Jadi kalau kita nak bawa mask kita ataupun pelitup, nak tutup muka boleh ya. Tetapi kepala kita tak boleh tutup. Sebagaimana dalam suatu riwayat, seorang sahabat Nabi SAW, dia pergi haji sama Nabi, dia jatuh daripada untanya. Dah jatuh, dia meninggal. Kemudian nak ditanam, dimandikan sahabat-sahabat yang lain dan dikafankan. Nabi pun bersabda, la tukhammiru ra'sahu wala wajahahu. Janganlah kamu tutup kepala dia, jangan tutup wajah dia. Kenapa tak boleh tutup kepala, tak boleh tutup wajah, tak boleh tutup kepala? Jawapannya kerana dia dalam ihram ya, kerana dia dalam ihram. Apabila dia dibangkitkan di hari kiamat nanti, maka dia akan bangkitkan dalam keadaan ihram. Dia akan menyambut labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Masya Allah, orang semua tengok terkejut. Wah, dia ni mati dalam ihram lah. Itulah dia tuan-tuan, kelebihannya orang yang mati dalam ihram, dia akan bangkit dalam keadaan dia berihram dan membaca talbiyah. Jadi dalam ayat ini, dalam hadis ini, Nabi SAW melarang tutup kepala. Jadi kalau sekiranya orang mati dalam ibadat, memang baguslah. Kalau sekiranya kita tengok, kesian dia tak sempat habis haji dia dan meninggal. Apa kau kata kesian? Untung dia sebab dia mati dalam ibadat. Macam kita solat, tengah sembahyang, rakaat kedua, tak sempat sampai rakaat keempat, kita dalam sujud, Masya Allah, kita pun meninggal dunia. Kalau dia tu meninggal dunia dan sujud dah, apa kita nak cakap? Kesian dia tak sempat habis sembahyang. Apa kau kata kesian? Beruntung dia
mati dalam sujud, alhamdulillah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi orang yang mati dalam ihram dan dia melarang tutup kepala. Kalau orang dah mati dalam ihram dilarang tutup kepala, apalagi orang dalam masa hidupnya, lebih-lebih lagi dilarang menutup kepalanya. Cuma mazhab Hanafi dengan Maliki bukan kata kepala, muka pun dilarang kerana hadis yang disebutkan tadi, iaitu Nabi mengatakan jangan tutup kepala dan jangan juga tutup wajah iaitu mukanya. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan hadis ini ada menyalahi hadis-hadis yang lain yang lebih banyak mengatakan hanya tutup kepala sahaja dilarang. Baiklah, larangan orang lelaki selain daripada kepala, kita dah selesai bab kepala. Sekarang kita masuk bab badan pula. Bab badan itu dia ada dua bahagian. Satu badan yang di atas, satu lagi bahagian bawah iaitu aurat kita. Jadi kita orang lelaki memakai dua helai kain yang tak berjahit untuk tutup kain kita yang bahagian bawah dan untuk badan kita. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berangkat dari kota Madinah Munawwarah setelah beliau menyisir rambut, sikat rambut dia dan memakai minyak wangi serta mengenakan kain sarung yang menutup auratnya dan kain selubung yang menutup badannya. Jadi itulah Nabi dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum memakai kain ihram dua helai kain yang tak berjahit. Tetapi dalam masa kita pakai kain ihram tu, boleh tak kita pakai tali pinggang? Memang sangat dianjurkan kita pakai tali pinggang. Sebabnya kalau sekiranya tak ada pakai tali pinggang, takut nanti kain termelurut dan nanti melucut, nanti dunia kiamat. Maaflah tuan-tuan ya. Jadi sebab tu disuruh pakai tali pinggang. Tali pinggang ni kita pakai ni, kita boleh tak masukkan buckle dia dalam dia punya besi dia. Macam kita tengok dalam gambar ni. Jawapannya boleh. Ya, sebab itu tidak kira berjahit. Ya, hanya sebagai pengikat sahaja. Dan kalau sekiranya kain ihram dia tu sempit, kecil, kerana badan orang ini besar. Jadi setiap kali dia melangkah, terbuka peha dia. Peha itu adalah aurat lelaki. Jadi macam mana? Dia dibolehkan pakai pin untuk menutupkan kain ihram dia jangan terbuka atas dasar darurat. Sebab apa? Sebab kalau terbuka haram, berdosa. Jadi dia boleh pakailah pin. Tetapi ini kalau diperlukan. Kalau tak diperlukan tak boleh. Tetapi kalau sekiranya kain ihram dia di badan dia, kain ihram dia tu selalu terjatuh. Macam mana? Boleh tak dia pakai pin? Jawapannya tak boleh dia pakai pin. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tadi kain ihram boleh. Sebab badan bukan aurat. Kalau sekiranya kain ihram terjatuh, kau lontarkan balik ke atas bawah kiri. Terjatuh lagi, lontarkan balik atas bawah. Habis cerita. Habis ustaz terbuka, tak apalah, sekali-sekali terbuka. Tapi kita boleh tutup sebab badan lelaki itu tidak dinamakan aurat. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk ajarkan kepada kita apa pakaian yang boleh dan yang tak boleh. Maka begitulah kalau sekiranya seseorang yang terlupa dalam masa dia nak pergi haji, dia atau pergi umrah, dia terlupa kain ihram dia tak bawa, dia letak dalam beg besar, dia di atas kapal terbang, dia diberitahu dia nak kena jatuh niat. Alamak, aku tak tahu nak kena jatuh niat atas kapal terbang. Sebab itulah saya nasihatkan kepada para jemaah sekalian, bila kita beli package, kita kena tahu ini pergi Mekah dulu atau pergi Madinah dulu. Kalau pergi Madinah, kita tak pedulikan kain ihram tu kita letak dalam beg besar, nanti di Madinah baru kita buka untuk kita pakai ihram untuk pergi ke Mekah. Tetapi kalau kita pergi Mekah dulu, kain ihram tu kena ada dalam tangan. Sebab nak jatuh niat dalam kapal terbang. Sebelum jatuh niat, mesti dah salin pakaian ihram kita. Jadi andai katalah kalau ada orang tu dia tak tahu, dia terlupa ataupun dia tak tahu package ni dia ikut pergi ke Mekah dulu atau pergi ke Madinah dulu. Tiba-tiba kain ihram tu tak dibawanya. Maka dengan sebab itu di sini, maka dia bolehlah, ya, kalau sekiranya tak ada, habis ustaz, macam mana saya tak ada kain ihram ni? Jadi kalau sekiranya macam tu, hendaklah dia usahakan pakailah kain seluar dia yang ada, dan kemudian lepas itu dia pun apabila sampai ke Jeddah, dia pun buka beg dia pun buka lah, kita kata pakailah kain ihram dia, ya.
Itulah cara dia kalau sekiranya dia kita kata dah sampai tempat yang dia tuju tetapi nak jatuh niat tapi kain ihram tidak ada. Begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam yajid izaran falyalbisis sarawil." Jika seorang tidak mempunyai kain ihram iaitu untuk pakai sarung, hendaklah dia memakai seluar. Kenapa? Sebab darurat, terpaksa, takkan nak turun kapal terbang tak pakai kain, tak pakai seluar. Itu bahaya, dosa pula. Tapi bagaimana kalau sekiranya dia tak ada kain ihram untuk tutup badan dia? Kalau tak ada kain ihram untuk tutup badan dia, maka dia boleh tak pakai baju biasa? Jawapan tak boleh. Tetapi macam mana nak tutup badan? Dia hanya buka baju dia dan dia gantungkan di atas kedua bahunya. Seperti kita lihat dalam gambar ni. Sebab yang dilarang kita memakai pakaian yang berjahit ialah kalau kita bersarung di dalamnya. Seperti kain ini. Kita nampak baju kita semua ni, semuanya berjahit. Jadi tangan kita ni duduk dalam sarung dia. Kita dikelilingi oleh kain jahit. Tapi kalau sekiranya kita tak masuk tangan kita, cuma dia gantung atas badan, maka itu dia tak dinamakan memakai pakaian. Dia cuma gantung atas badan saja. Itu dibolehkan. Jadi sebab tu di sini, kalau sekiranya ada orang dia terlupalah nak bawa kain ihram dengan tangannya naik kapal terbang dan nak jatuhkan niatnya, maka dia bolehlah lakukan itu seperti yang kita sebut tadi, iaitu dengan dia memakai seluarnya, tetapi bila sampai Jeddah, dia pun ambillah beg dia dan dia pun pakai seluar dia, pakai kain ihram dia. Dan untuk orang lelaki juga, dalam masalah kaki hukum lain pula. Kaki dia pula tak boleh pakai kasut, tak boleh pakai apa. Jadi dia boleh pakai selipar atau sandal yang terbuka tumitnya dan jari-jari kakinya. Syaratnya orang pakai selipar dan sandal ni, dia mesti menampakkan iaitu jari-jari kakinya dan juga tumit dan juga mata kakinya. Itu syaratnya. Jadi orang lelaki sebelum nak pergi umrah ni atau pergi haji, dia pergi shopping lah. Belilah sandal, belilah selipar. Jangan mahal-mahal. Biasa-biasalah $10 ke $15. Kalau mahal-mahal sangat nanti takut hilang, nanti rasa sakit hati, geram kita. Tapi kalau sekira murah-murah, kalau hilang, kita niat sedekah saja, ya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekira orang tu terlupa bawa kain ihram, terlupa bawa selipar, ya. Macam mana ustaz kalau dia dah kapal terbang, dia terlupa bawa selipar. Habis dia nak turun kapal terbang tu nak pakai apa? Kalau kita kata selipar dia tak bawa, dia nak pakai apa? Pakai kasut boleh tak ustaz? Jawapannya Nabi SAW bersabda, illa ahadun la yajidu na'lain falyalbis khuffain. Melainkan seorang yang tidak ada dua selipar, maka pakailah kasut dan hendaklah dia potong yang di bawah dari dua mata kaki. Jadi maknanya di sini, dia punya selipar, kasut dia tu, dia potongkan bawah dua mata kaki. Alamak ustaz, mahal ni kasut ni, Oberman $200 ni. $200. Okeylah, kalau kau sayang, kau pijakkan saja. Pijakkan kat belakang tumit tu. Jadi taklah kita potong dah cacat pula. Kita pijakkan dia. Nak pijak pun sayang ustaz. Nanti rosak kasut ni. Kalau gitu, kasut ni kau simpan dalam plastik, kau simpan dalam bag hand carry kau turun kau pakai kaki ayam. Kaki ayam?
Yelah, ini tak boleh, itu tak boleh. Dan orang dah bagi diskaun pun tak boleh juga. Sudahlah, pakai kaki ayam, turunlah engkau kaki ayam. Nanti dah keluar beg kau, pakailah selipar kau. Macam itulah dia tuan-tuan ya. Itulah kalau sekira orang yang lelaki ya. Bagi orang perempuan pula, orang perempuan sebagaimana kita kata minggu lepas, dia boleh pakai apa saja. Pakai baju Melayu, Tionghoa, Punjabi, baju apa pun. Asal memenuhi ciri-ciri pakaian wanita Islam ya. Cuma yang dia tak boleh pakai, dia tak boleh pakai menutup muka ya. Dia kena buka tutup muka dan dia kena pakai bersarung tangan. Cuma bezanya kalau ada wanita yang niqab yang memang menutup muka selalu, itu pun dalam mazhab Syafi'i pun ada juga ya. Maka dia pakailah topi sport atas kepala dia dan kemudian dia laburkanlah kain tudung dia atas muka dia, jadi tak terkenalah wajah dia. Sekali-sekala tertiup angin kena tak apa ya. Jadi itulah caranya kalau wanita tu wanita berniqab, niqab tu mana tutup muka lah ya. Maka dia bolehlah memakai kain tutup seperti yang kita sebutkan tadi. Itulah larangan yang pertama dalam bab pakaian. Larangan yang kedua dalam bab pakaian adalah mengenai larangan terhadap wangi-wangian. Jadi wangi-wangian tu termasuklah sabun ke, obat gigi ke, pakaian ke, yang dah terkena wangian tak boleh kita pakai. Sebab tu Nabi SAW sabda, la yalbasu minas thiyabi ma massa warasun au za'faran. Janganlah seseorang dalam ihram memakai pakaian yang telah disentuh oleh waras atau za'faran. Apa tu waras dan za'faran? Dua jenis tumbuhan yang membawa wangi. Sebab itulah dia dibuat sebagai bahan pewangi. Minyak-minyak atar ataupun nasi biryani dam selalu dicampurkan dengan za'faran. Itu semua mewangikan. Jadi ustaz kalau sikit tak boleh pakai minyak wangi kat baju, kat badan, tak boleh pakai kita dalam sabun wangi, ubat gigi wangi, habis bau busuklah badan. Memang itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan al-hajjus syaithut tafil. Orang yang mengerjakan haji itu kusut masai rambutnya dan bau badannya. Kenapa macam tu ya? Padahal kita ni bila ibadat suruh berwangi-wangian, bersih-bersih. Ini pula dibiarkan kita sampai busuk badan kita, tak boleh pakai minyak wangi. Itulah hikmah Allah Ta'ala nak mengenalkan asal usul kita. Ibadat haji ini dia mempunyai banyak rahsianya. Antaranya mengenalkan siapa kita, who are you. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, maaflah, kita ni sebenarnya pun busuk, tapi kita pakai minyak wangi, pakai minyak atar, pakai spray. Jadi kita pun rasa kita ni hebat lah. Aku ni wangi, aku ni cantik. Itu perasaan kita. Tapi kita sebenarnya busuk. Apa ustaz cakap busuk? Iya, cuba kalau kita dah berpeluh, peluh kita busuk ke wangi? Busuk. Melainkan kalau dalam syurga saja. Dalam syurga, bau badan pun tak ada. Yang ada bau wangi. Peluh-peluh keluar daripada badan kita, semuanya bau lebih wangi pada bau kasturi. Masya Allah, itu dalam syurga tuan-tuan ya. Tapi dalam dunia ni, bau badan tu berpeluh tu berbau badan kita. Begitu juga kita bila sakit perut, kita ketandas, alamak tutup hidung busuk lah. Busuk kita tu. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan semua kita ni sekarang ini, kita membawa tempayan najis. Ustaz, apa cakap ni? Yalah, semua kita dalam perut kita ni ada tempayan najis. Bila kita sekejap lagi kita pergi ke tandas, kita buang najis kita tu. Tapi Allah tutupkan dengan rupa badan yang cantik, tak ada nampak apa kotoran. Itulah rahmat Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan. Jadi apabila kita badan kita bau busuk, kita pun kenal aku ni sebenarnya busuk, tak ada apa pun. Sebab itulah orang yang meninggal dunia, sewaktu dia meninggal dunia, dicepat-cepatkan dia supaya ditanam dalam kubur. Kenapa? Jangan sampai lama nanti bau busuk dia keluar pada badan dia. Seperti mana setengah-setengah orang yang meninggal, dia duduk seorang-seorang diri, nenek tua, duduk seorang diri dalam rumahnya, dah 5-6 hari tak nampak dia keluar, tiba-tiba bau busuk pada rumah dia. Orang jiran pun komplain, polis pun datang pecah pintu rumah dia, rupanya nenek tua tu dah meninggal, dah berbau dah rumah dia. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni tidak ada apa, kita ni busuk. Cuma perasaan kita saja. Jadi Allah nak kenalkan kita siapa kita, supaya kita bersifat tawaduk, rendah diri. Jangan kita rasa megah dengan diri kita. Begitulah hikmah Allah Ta'ala. Dan di dalam masalah kita berwangi-wangian ini, boleh tak kita pergi ke kedai minyak atar?
boleh kita pergi kedai minyak atar. Habis boleh tak kita duduk tempat wangi-wangian, orang bakar wangi-wangian macam orang bakar depan Kaabah. Biasanya depan Kaabah ni ada orang akan bawa bukhur tu gaharu lah. Dia bakar, dia bawa keliling Kaabah. Kita pula dalam ihram. Alamak, bau angin dia kena pada kita. Ustaz boleh ke? Dibolehkan. Kenapa? Sebab itu bukan kita pakai. Itu angin yang datang bawa wangian. Bukan kita pakai. Pakai itu kita sentuhkan kepada kulit kita, pada badan kita. Dan demikian juga pakaian ihram. Hendaklah dibasuh dengan sabun-sabun yang tidak wangi. Pelajaran kita lepas kita dah sebutkan. Kita boleh pakai minyak wangi sebelum jatuh niat. Jadi kalau kita kain ihram kita dah basuh dengan sabun wangi. Wangi lah. Tapi kita belum jatuh niat. Kita boleh pakai dia. Tapi belum jatuh niat. Tapi once dah jatuh niat, kita punya kain ihram kita dah kotor. Kita ambil kain ihram kedua dalam beg kita. Kemudian dalam beg kita tu yang spare tu. Alamak, bau wangi lah. Tak boleh kita pakai. Kenapa? Sebab kamu sudah dalam ihram. Kamu dah jatuh niat. Kalau belum jatuh niat, sunat pakai pakaian yang wangian. Tapi kalau sudah jatuh niat, haram tak boleh pakai wangi-wangian lagi. Alamak, leceh lah, susah. Kalau macam tu, jangan basuh pakaian ihram dengan sabun wangi. Jadi kalau nak pakai wangian, ambil minyak atar, sapu kat badan. Sedah, itu saja. Sebab apa? Kadang-kadang kita emergency, kita nak pakai yang spare kita dalam beg kita. Jadi kain yang spare itu tidak berbau wangi. Dan demikian juga mengenai mencium harum-haruman seperti mencium minyak atar atau bunga harum. Maka ada dua pendapat ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Kenapa? Kerana asalnya yang dilarang ialah memakai wangian. Tapi kita cium ni, kita cium minyak atar ni, kita ambil botol minyak atar, wangi lah. Itu bukan kita pakai. Tapi setengah ulama kata tak boleh juga. Jadi sebab tu kita elakkanlah ya. Jangan nak test nak cium-cium wangi minyak atar atau tidak. Dan demikian juga kalau kita makan biryani dam lah. Alamak, campurnya wangi lah. Power biryani dam ni. Macam petang ini tuan-tuan. Petang ini di masjid, kita katakan di masjid Nahdah, ada maulid. Pukul 6 petang dia dah mulakan jamuan biryani. Bila biryani ni dia masak tuan-tuan, biasa dia masak, di last kali dia campurkan dengan kita katakan minyak za'faran yang kita sebut tadilah, za'faran. Dia campur za'faran, dia tutup periuk dia. Kemudian nanti dah cukup masak dia, kemudian bila dia buka, wangi lah. Kita pun nak makan. Kau dalam ihram, tak boleh makan sebab ini wangi. Jadi itulah disebabnya kita orang dalam ihram tak boleh makan bahan-bahan yang wangi seperti yang kita sebut tadi biryani dam. Kalau nak makan, tunggu sampai wangi dia habis sekali. Dah tak ada, dah terdedah lama, dah 1 jam dah wangi dia pun dah hilang, barulah kita boleh makan. Itu diharuskan ya. Dan harus kita membeli minyak wangi. Kalau sekiranya kita pergi kedai minyak wangi, kita beli minyak wangi. Ustaz, kita dalam ihram boleh beli minyak wangi? Boleh. Bukan kau pakai, kau beli masuk plastik, kau bawa lah pergi balik ke hotel kau. Boleh, tak ada larangnya ya. Dan kalau terkena minyak wangi dengan cara tidak sengaja, kawan-kawan kita ni tak tahu kita dalam ihram, orang perempuan, dia colikkan minyak atar. Aku dalam ihram lah. Astaghfirullahaladzim. Ataupun kita pula lepas makan, kita pun biasalah ambil sabun wangi, cuci dengan tangan. Alamak, aku ni nak ihram lah. Ini sabun wangi. Macam mana Ustaz kalau dah terkena minyak wangi atau sabun wangi? Kita cucilah tangan kita tu sampai bersih, sampai tak ada bau wangi lagi. Kita cuci sampai bersih. Habis ada tak nak kena bayar denda ataupun kena bayar apa-apa? Jawapan kita, kerana engkau lupa dan kau tak sengaja atau kau tak tahu hukum, maka tak kena bayar denda apa-apa. Kenapa dia tak tahu hukum? Kerana kelas hari ini dia tak datang. Yalah, hari ini kelas kita bicarakan bab perkara yang haram, dia tak datang. Sebab tu every single kelas kursus ini wajib kita datang. Sebab kita nak buat ibadat. Ibadat ni bukan hanya ikut-ikutan, tapi ibadat tu perlu dengan pengetahuan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada pun memakai celak. Celak itu jika ada wangi-wangian, haram digunakan. Kalau ada wangi-wangian. Tapi kalau celak tu tak ada wangi-wangian. Tapi dia menarik lah. Orang perempuan pakai celak tu cantik rupa dia. Maka jadi makruh. Kenapa? Sebab tu menggoda orang lelaki. Kalau tak wangi, kalau tak cantik, maka haruslah memakai celak itu.
Dan demikian juga inai. Inai ini dalam mazhab Syafi'i dia bukan wangian. Jadi boleh pakai wangian, boleh pakai inai semasa dalam ihram orang perempuan baik. Atau kalau sekira mazhab Hanafi tak boleh, haram pakai inai. Kerana dia anggap inai itu sebagai bahan pewangi. Jadi tak boleh. Dan kalau kita nak boros gigi, obat gigi yang ada wangi, tak boleh kita pakai. Dan biasanya obat-obat gigi semuanya ada bau wangi. Kenapa? Kerana sudah menjadi kebiasaan manufacturer, factory buat obat gigi, dia letaklah wangi sikit supaya nak attract orang beli obat gigi dia. Itu sudah kebiasaan. Jadi kalau macam tu, tak boleh kita pakai obat gigi yang berbau wangi. Habis Ustaz, kalau tak boleh pakai obat gigi wangi, habis macam mana sabun? Sabun pun tak boleh pakai sabun yang berbau wangi. Ustaz, sabun ni bagus ni. Ya bagus, tapi dia ada bau wangi. Jadi dia akan melekat kat badan kita wangian itu. Habis kalau Ustaz tak boleh pakai sabun wangi, tak boleh nak pakai obat gigi wangi, nak pakai sabun apa? Kita boleh pakai sabun yang bau obat. Seperti sabun Dettol, sabun-sabun yang lain ya. Ini semua boleh kita cari di kedai-kedai ataupun di meja pegawai kita yang sebelah kita ni ya. Sabun yang tak wangi. Ataupun kalau sekiranya kita obat gigi, kita ubah pada obat gigi siwak. Obat gigi siwak. Obat gigi siwak ni dia tak wangi tuan-tuan. Dia cuma bau kayu siwak dia. Itu memang sunatlah kayu siwak ni ya. Sebab kita ni dianjurkan oleh Nabi SAW memakai siwak. Siwak ni kalau sekiranya kita pakai sebelum kita solat, kita gosok gigi kita dengan siwak ini, kita dapat pahala solat kita 70 kali ganda. Masya Allah. Itu kelebihannya kita pakai siwak. Jadi itulah kita memakailah bahan yang tidak mewangikan. Itu boleh kita beli di mana-mana kedai yang ada jual bahan keperluan jemaah-jemaah haji umrah. Seperti di kedai di Golden Landmark, di office saya tu, 3 tingkat tu, ada macam-macam kedai. Ada 2, 3, 4 kedai yang jual bahan-bahan keperluan jemaah pergi haji dan pergi umrah. Dan kalau kita sedang tawaf, tengah-tengah kita tawaf, kita nampak Hajar Aswad tu kosong. Alamak, Hajar Aswad kosong, nak cium lah. Awak dalam ihram kan? Nanti dulu. Apa hukumnya mencium Hajar Aswad dalam ihram? Hukum Hajar Aswad dalam ihram, hukumnya dilarang, tak boleh. Alamak, miss lah, tak boleh lah. Tak boleh. Kenapa? Sebab Hajar Aswad ni, dia setiap masa ada akan orang datang, dia sapukan minyak atar. Kenapa dia sapu minyak atar? Sebab dia berbau dengan mulut-mulut orang yang mencium dia. Sebab orang yang mencium dia bukan 1 orang, bukan 10 orang, bukan 100 orang. Ribuan orang nak cium dia. Jadi macam-macam bau ada kat situ. Tapi bila dia sapu minyak atar, dah tak ada bau orang lagi lah. Dalam 1 jam, dia sapu lagi. Dalam 1 jam, sapu lagi. Jadi, Hajar Aswad sentiasa disapu dengan minyak atar. Jadi, wangi dia. Jadi, tak bolehlah kita cium dia kalau kita dalam ihram. Tetapi kalau kita langgar larangan yang disebutkan tadi, kita kena bayar fidyah. Dalam hukumnya, kita kena bayarlah denda seperti mana disebut oleh Imam Nawawi. Adapun melakukan perkara yang dilarang, seperti dia melakukan mencukur rambut, ataupun dia memakai pakaian, ataupun dia memakai wangi-wangian, ataupun dia menyakar rambut atau janggut, ataupun dia mempergauli isteri selain faraj dengan isyahwat, maka wajib atasnya salah satu daripada 3 perkara. Pertama, dia sembelih seekor kambing, ataupun dia memberi 6 orang miskin makan, setiap seorang setengah gantang, ataupun dia puasa 3 hari. Dia boleh pilih tuan-tuan ya. Dia boleh pilih nak sembelih satu kambing berapa ni? $250. Wow, mahal lah. Dia beri sembelih bagi orang miskin Mekah sahaja makan. Dan memberi 6 orang miskin makan. 6 orang miskin makan tu berapa tu? 1 orang setengah gantang. Jadi kalau sekiranya 6 orang, 3 gantang. Jadi 3 gantang tu lebih kurang dalam RM80, duit Singapura dalam $37. Ni bolehlah murah sikit. Kalau dia tak ada duit juga, dia puasalah 3 hari. Itulah pilihan dia ya. Jadi dia boleh pilihlah mana satu dia nak buat. Kalau dia gunting rambut dia banyak, rambut dia gugur, ataupun dia memakai minyak wangi sengaja dia pakai minyak wangi, ataupun dia cabut rambut dia, ataupun dia pakai pakaian dengan sengaja walaupun dah tahu tak boleh. Umpama orang seperti ini semua, dia boleh bayar denda dengan yang disebut tadi. Baiklah, itulah kita dah sebutkan tadi 2 larangan. Larangan pertama dalam pakaian,
Larangan kedua ialah larangan wangi-wangian. Larangan ketiga ialah larangan meminyakkan rambut, kepala dan janggut. Jadi kita dalam ihram tak boleh pakai minyak rambut. Habis ustaz tak boleh pakai minyak rambut ni, rambut kita ni jadi macam Dayak lah. Jadi macam Pontianak lah. Ya, biar kau tengok rambut kau tu macam Pontianak. Kau ingat selama ni kau rambut kau cantik, shampoo, minyak. Ni sekarang kau tengok cermin, alamak, takutnya. Itulah kau sebenarnya. Allah nak kita lihatkan diri kita yang sebenarnya. Bukan cantik mana pun. Tapi Alhamdulillah Allah tutup keburukan kita. Allah buka kebaikan kita. Allah Ta'ala jadikan alat-alat ini, minyak rambut, shampoo sebagainya, supaya kita dapat jaga kecantikan diri kita. Padahal kita ni tak ada apa pun. Begitulah hikmahnya. Dan dilarang meminyakkan rambut dan juga janggut. Orang lelaki saja ada janggut. Orang perempuan tak ada janggut. Kalau orang perempuan ada janggut, untuk lelaki pun lari. Takut tuan-tuan. Tapi orang perempuan tak ada janggut. Habis kalau orang perempuan ada janggut, wajib dia cukur. Sebab apa? Sebab itu menakutkan sang suami dia. Jadi itu orang perempuan tak ada janggut. Orang lelaki ada janggut. Kalau orang lelaki ada janggut, dia nak sapukan minyak, tak boleh sapu minyak. Sebab apa? Itu dilarang. Jadi dua perkara ni yang dilarang. Dia memakai minyak. Rambut di kepala dan juga janggut. Selain daripada dua perkara ini, boleh pakai minyak asalkan minyak tu tidak wangi. Asalkan minyak tu tidak wangi. Seperti kalau kita pening kepala dalam bahasa nak pakai minyak kapak. Ya, lalu pening kepala lah. Minyak kapak boleh tak? Minyak balm sikit. Boleh. Ustaz kata tak boleh pakai minyak. Itu tak boleh pakai minyak di kepala. Kepala tu yang tempat rambut tu. Dan tak boleh pakai janggut. Ini kat dahi boleh. Ataupun kita pakai minyak panas yang mengurutkan kita punya muscle kita, urat-urat kita. Banyak berjalan, banyak tawaf. Jadi kita perlu diurutkan dia. Pakai minyak panas. Boleh tak? Boleh. Sebab itu bukan kepala dan bukan janggut. Itu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Asalkan minyak yang kita pakai itu tidak wangi. Habis Ustaz, minyak serai itu boleh tak? Minyak serai ni dia bau serai. Dia bukan bau minyak wangi. Orang kata minyak serai pun wangi juga. Ada tak orang beli minyak atar serai? Minyak atar serai? Tak pernah dengar pun. Itulah sebabnya dia bukan minyak wangi. Jadi minyak panas yang dibuat daripada serai. Dia adalah bahan pemanas. Dia adalah bahan untuk urut. Bukan dia minyak wangi. Jadi boleh dipakai dia. Macam itulah di tuan-tuan dan puan-puan. Larangan yang memakai minyak di rambut dan janggut. Itu mazhab Syafi'i kita. Tapi dalam mazhab yang lain, dia mengalarang sama sekali pakai minyak di badan kita maupun itu minyak tu wangi ke tak wangi, tak boleh sama sekali. Itu dalam mazhab yang lain. Dalam mazhab Syafi'i yang dilarang hanya rambut dan janggut memakai minyak. Tetapi selain pada itu boleh pakai minyak kalau syaratnya tidak wangi. Itulah larangan yang ketiga. Habis Ustaz, kalau gitu rambut kita ni terburai, tak tersusun, tak cantik, nampak macam Pontianak, macam Dayak. Itulah kau kenal diri kau. Siapa? Who are you? Siapa anda sebenarnya? Ya, larangan yang keempat ialah larangan kita memotong kuku dan rambut. Ini larangan yang keempat, larangan memotong kuku dan rambut. Jadi itulah dia Rasulullah SAW telah, di mana perintah Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wala tuhliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kamu bercukur rambut kepala kamu hingga penyembelihan korban sampai ke tempatnya. Mana sampailah pada pagi hari raya, kita pun melontar jamrah Aqabah, barulah kita gunting rambut. Jadi dilarang menggunting rambut atau mencukur rambut sebelum sampai masanya. Jadi begitulah dia orang dalam ihram tak boleh potong rambut. Jadi memotong rambut tu dengan cara menghilangkan rambut tu dengan kita pakai gunting atau kita pakai kapak atau pakai pisau atau pakai lighter, apa pun cara pun yang pendeknya dia menghilangkan rambut tu daripada kepala, hukumnya dilarang. Dan rambut itu tak kira hanya di kepala, rambut tu daripada hujung kepala kita sampai hujung kaki kita. Ya, umpamanya kening kita, misai kita, janggut kita, bulu ketiak kita, bulu badan kita, semua ini dinamakannya rambut. Rambut mana satu pun yang kita gugurkan, kita dikenakan bayaran denda kalau dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau sekiranya rambut itu dia tidak sengaja, maknanya dia terlupa, dia garuk-garuk kepala, maka ada rambut yang gugur, maka dia tidak berdosa.
tetapi dia tetap dituntut bayar denda. Ustaz, saya tak sengaja, saya lupalah. Kenapa awak lupa? Saya tak datang kelas hari ini. Oh, padanlah, kau tak tahu. Tapi dia sudah garuk-garuk kepala, rambut dia sudah kurang. Tadi rambut dia ada 1000, 1000 rambut. Bila dia garuk-garuk, dia terlupa, tapi rambut satu dah kurang. Bila satu dah kurang, tinggal apa? Tinggal 999 nombor polis pula. Kena tangkap, tahan dia, kena bayar denda. Macam juga kita naik kereta, kita speeding, oh sorry lah saya tak sengaja, saya langgar lampu merah, tak boleh nak brake, tak boleh brake lah. Jadi terlalu laju. Apa kata polis? Kau tetap kena bayar saman. Kau tak sengaja pun, kau tetap kena bayar saman sebab kau dah langgar lampu merah. Jadi macam itulah dia tuan-tuan ya, orang yang menggaruk-garuk kepala dalam masa ihram, ataupun dia mencukur, ataupun dia menggunting atau sebagainya, maka dia kena denda. Walaupun dia kata dia terlupa atau tak sengaja ataupun dia tak tahu. Maka kalau sekiranya rambut itu gugur tu, berapakah dia nak kena bayar? Satu helai rambut dia kena bayar satu fidyah, satu mud. Satu mud tu satu cupak makanan orang miskin. Satu cupak makanan orang miskin tu berapa banyak Ustaz? Dia lebih kurang 1 kilogram beras. Beras kita 1 kilogram kita beli, kemudian kita bagi orang miskin makan. Berapa harga dia? Kalau di Saudi Arabia lebih kurang dalam 8 rial. 8 rial 1 kilogram. Sebenarnya satu mud itu tak sampai 1 kilogram. Satu mud tu, satu cupak tu lebih kurang dalam 16 style. 16 style atau 14 style. Tetapi kita cukupkan je lah 1 kilogram senang. Jadi kita belilah, kita bayar pada orang fakir miskin. Kalau satu helai rambut. Kalau 2 helai rambut yang gugur, 2 helai rambut gugur, kena bayar 2 fidyah. 2 helai rambut, 2 fidyah lah. Ya, sebab apa? Dah 2 kali. Tapi kalau sekiranya 2 helai rambut pagi, 2 helai rambut petang, 2 helai rambut malam, berapa total 6 helai rambut. 6 fidyah. 6 fidyah kena bayar. Macam itulah. Tetapi kalau sekaligus dia garuk keluar 3 helai rambut. 3 helai rambut atau lebih, maka hukumnya dia kena bayar denda, iaitu dia boleh pilih salah satu pada 3. Boleh sembelih seekor kambing, ataupun bagi 6 orang miskin makan, ataupun dia puasa 3 hari yang telah kita sebutkan tadi. Itulah dia berpilihan lah. Andai kata kepala dia accident, dia nak kena cukur kepala dia, botak licin, berapa banyak rambut tu, tetap dia punya hukuman dia bayarkan salah satu pada 3. Dia sembelih 1 ekor kambing, ataupun dia beri makan 6 orang miskin makan 3 gantang, ataupun dia puasa 3 hari. Oh, senanglah. Itulah, Allah Ta'ala pun tak beratkan kita ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia menggugurkan lebih pada 3 helai rambut. Jadi kalau kita lah orang lelaki baik orang perempuan, kalau kita gugur rambut kita, jangan kita setiap 1 helai rambut gugur, jumpa Ustaz saya nak bayar 1 fidyah, Ustaz saya nak bayar 2 fidyah. Jangan, nanti Ustaz pun fed up juga, asyik muka kau je. Habis Ustaz nak macam mana? Kita simpan dalam diary kita. Hari ini berapa helai rambut jatuh, hari ini berapa helai rambut jatuh. Selagi dia tak meet 3 helai rambut once dan sekaligus, selagi tu dia boleh kira 1, 2, 3, 4. Oh, 10 helai lah. 10 helai kali 8 rial, 80 rial. Macam tu lah dia. Dia pun at the end of the day, sebelum nak balik Singapura atau sebelum nak berangkat pergi Madinah, dia pun kata jumpa pegawai ataupun ustaz, saya nak serahkan saya punya fidyah saya, rambut saya gugur dalam masa ihram. Macam itulah dia. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau sekiranya orang yang dalam masa ihram tu, dia dalam keadaan yang dia terpaksa cukur rambut dia, seperti dia sakit kepala macam kita sebutkan tadi, dia boleh cukur rambut dia dan dia kena buatkan bayaran. Mengenai kuku pun sama juga. Kuku pun sama macam rambut. Ya, dilarang potong rambut, dilarang potong kuku. Cuma ada setengah orang tu habit dia suka gigit-gigit kuku. Geram lagi kuku ni geram. Kenapa kau nak geram? Ini habit tak bagus tuan-tuan. Dia suka gigit kuku berkuman-kuman kat bawah ni, semua masuk dalam mulut dia jadi penyakit. Ya, kita jangan buat macam tu. Habis kalau dia gigit, putus pula kuku dia. Alamak, putus lah. Kena 1 kuku, 1 fidyah. 1 fidyah lah kita katakan 8 rial. Dia belikan 1 kilogram beras bagi orang-orang miskin Mekah makan. Macam itulah dia, sama juga macam hukum rambut juga ya.
Tapi dalam masa dia dalam ihram boleh dia garuk-garuk kepala. Tapi pastikan jangan kasar-kasar. Kalau kasar keluar rambut kau kena bayar. Dan begitu juga dalam ihram boleh kita sikat. Pakai sikat boleh. Tapi makro. Tapi kalau rambut gugur kau kena bayar. Dan begitu juga jika rambut gugur dengan syak sama ada jatuh sendiri atau kena sikat, maka tidak ada fidyah atasnya. Dia bangun pada tidur, dia tengok di tempat bantal dia ada rambut. Ini rambut siapa ni? Bila masa aku garuk-garuk, aku tak ada garuk-garuk pun. Kalau gitu, dia ragu-ragu. Ini perbuatan dia atau rambut jatuh sendiri. Maka dengan itu, dia tak kena bayar fidyah apa-apa. Tapi kalau dia yakin, Allah malam tadi aku garuk-garuk banyak lah. Gatal kepala aku. Itu mestilah dia rambut kau yang jatuh kepada kau garuk tu. Maka kau kena bayar fidyah atas rambut yang jatuh itu. Itulah dia tuan-tuan. Kalau sekiranya orang yang dia bangun, dia tak tahu rambut tu jatuh sendiri ataupun dengan perbuatan dia. Dan jika kepalanya itu gatal lalu rambutnya dicukur, maka hukumnya harus seperti mana kita sebut tadi, dia bayar fidyah. Dan memotong rambut atau bulu kening yang menutupi mata adalah harus, tak kena fidyah. Yalah, bulu kening ni kadang-kadang panjang sampai tutup mata kita. Alamak, kacau lah, tak nampak lah. Kita potong bulu kening kita. Yalah, potong sikit lah. Maka dia haruskan kerana dia menghalang penglihatan kita. Dan memang menanggalkan kuku yang sudah terkulai harus. Kuku ni sudah lama geram lah, mata tergantung-gantung ni. Kita pun geram, kita tarik dia. Habis ustaz kena tak denda? Tak kena denda. Kenapa? Sebab kalau tak tarik pun dia akan jatuh juga sebab dah terkulai-kulai dah dia. Itulah kalau keadaan kuku tu macam tu ya. Dan rambut yang jatuh dengan sendirinya ketika tidur tak kena denda. Itu kita dah sebut tadi ya. Macam tu juga orang perempuan dia bila mandi dalam masa ihram. Dia mandilah, panas badan dia mandi. Mandi rambut pun keluar. Rambut gugur lah. Bila masa aku garuk? Dia yakin dia tak ada garuk apa-apa. Tapi rambut ni memang biasalah ya, orang perempuan khususnya. Kalau mandi mesti ada rambut yang jatuh. Itu sudah kebiasaannya. Maka dia tak kena wajib bayar apa-apa denda. Tapi kalau dia yakin, aku tadi garuk-garuk lah. Kemudian rambut pun gugur waktu dia mandi, dia kena bayar dendanya. Dan demikian pula sekiranya adalah harus seorang yang dalam ihram tu mandi. Ustaz boleh tak kita mandi dalam ihram? Boleh. Habis ustaz kalau maaf kata kita mandi tak pakai apa-apa, mandi telanjang. Boleh. Cuma mandi telanjang tu hukumnya makruh sahaja. Tapi tak bolehlah kalau kita biasakan ya. Dan begitulah dia di dalam masalah kita tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku ya. Kita dah sebut 4 perkara. Pertama, tak boleh pakai pakaian yang kita sebut tadi. Keduanya, tak boleh pakai wangi-wangian. Ketiganya, tak boleh pakai minyak di rambut dan ke janggut. Dan yang keempatnya, tak boleh potong rambut dan tak boleh potong kuku. Yang kelima, larangan dalam ihram melangsungkan pernikahan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrimu wala yunkahu wala yakhtub. Tidak boleh orang yang muhrim tu orang yang dalam ihram, bernikah atau dinikahkan dan tidak boleh meminang. Apa dia rukun nikah? Mesti ada wali nikah. Wali nikah tu bapa perempuan lah. Dan kedua pengantin lelaki, ketiganya pengantin perempuan, keempatnya saksi. Kalau salah seorang daripada 4 orang ini dalam ihram dan nikah tu dijalankan, nikah tu tidak sah. Tak sah. Kenapa? Dah Nabi sebut orang dalam ihram tak boleh dinikahkan, tak boleh menikahkan dan tak boleh dia tu meminang. Jadi situ ketiga-tiga ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan nikah tu tidak sah. Jadi kalau macam tu kita jagalah tuan-tuan ya. Jangan kita dalam ihram kita menjadi wali nikah atau kita jadi pengantin lelaki atau pengantin perempuan atau jadi saksi, tak sah. Kita pun bersihkan diri kita sudah selesai ihram. Tapi kalau orang yang tak tahu dia dalam ihram, dia dalam ihram tapi dia balik pakai baju biasa. Macam mana ustaz? Umpamanya dia pergi tawaf, dia tawaf umrah. Umrah sunat aja. Dia pun tak ikut undang-undang. Syarat tawaf pun tak ikut. Tawaf dia tak sah. Bila tawaf dia tak sah, dia punya ihram dia masih lagi kekal atas tubuh badan dia. Kemudian dia pun sa'i. Sa'i pun tak sah. Kenapa? Syarat sa'i ialah mesti lepas tawaf sah. Kemudian dia pun bersalin pakaian macam biasa. Dia balik ke Singapura. Dia pun jadi wali nikah. Nak nikahkan anak perempuan dia. Nikah anak perempuan dia tidak sah. Ataupun dia jadi pengantin lelaki. Dia aku terima nikahnya. Terima nikahnya pun tidak sah pula. Allahu Akbar. Apa nak jadi? Nikah tak sah tuan-tuan. Sebab tu di sini waspadalah ya. Walaupun kita buat umrah sunat pun sekalipun. Umrah sunat. Tapi once kita dah jatuh niat, aku niat umrah.
ataupun niat haji, kita sudah jatuh dalam hukum pantang larang ihram. Tak boleh kita nikahkan, tak boleh kita terima nikah walaupun perkara itu sunat. Selagi kita dalam ihram. Jadi selesaikan ihram tu macam mana? Selesaikan tawaf yang sempurna, sa'i yang sempurna, kemudian rukun-rukun yang lain sempurna, barulah kita keluar daripada ihram, barulah kita kembali pada asal kita halal untuk kita menjadi wali nikah dan ataupun menerima nikah. Itu kita kena jagalah tuan-tuan dan puan-puan ni, sebab ini perkara ni banyak orang ambil ringan, alah pahala, ni aku buat umrah sunat. Itu banyak orang cakap macam tu, tapi dia punya implikasi sangat berat sekali. Dan larangan yang keenam ialah larangan persetubuhan dan pendahluannya. Tengok videonya, larangan pendahluan dan persetubuhannya. Tengoklah. Okey, dalam persetubuhan dan pendahluannya. Jadi di muka surat 91 ya. Jadi larangan persetubuhan ini berdasarkan pada firman Allah SWT. Matikan atas gitu. Firman Allah Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa telah berihram pada bulan haji, tidak boleh dia melakukan persetubuhan dan maksiat dan bertengkar di waktu mengerjakan haji. Jadi masa itulah orang yang dalam ibadat haji ni, dia tak bolehlah melakukan perkara yang 3 perkara tersebut. Apa dia? Iaitu persetubuhan. Persetubuhan ni termasuklah dalam perkara melakukan pendahluan persetubuhan. Apa pendahluan persetubuhan? Perbuatan romen-romen, dia cium-cium isteri dia dengan nafsu syahwat dia, ya. Maka itu semua merosakkan dia punya ihram dia. Tetapi di sini kalau sekiranya dia melakukan persetubuhan, itu lebih berat lagi. Andai kata kalau sekiranya seseorang dia melakukan pendahluan seperti dia mencium isteri dia, ya, dia memegang isteri dia dengan rasa syahwat nafsunya. Apa hukumnya kalau dengan sengaja? Hukumnya dia kena bayar fidyah. Fidyah dia apa fidyah? Fidyahnya itu ialah dia sembelih 1 ekor kambing, ataupun dia bagi makan 6 orang miskin makan, ataupun dia puasa 3 hari. Dia boleh pilih lah. Seperti kita sebut tadi. Itu kalau dia buat dengan sengaja. Kalau dia buat tak sengaja. Kenapa tak sengaja? Hari ni kelas dia tak datang. Dia tak tahu benda tu tak boleh. Jadi dia tak sengajalah. Dia cium-cium isteri dia dengan nafsu syahwat. Tapi lepas tu orang pun bagi tahu, engkau buat macam tu tak boleh. Ini dalam ihram. Astagfirullah, aku tak tahu, aku tak belajar. Jadi kalau macam tu, orang ni macam mana? Dia punya hukumnya. Jawapannya FOC. FOC, free of charge. Tak kena bayar apa-apa. Alamak, free tak kena bayar. Tapi kau jangan bohong. Kau nak kata kau tak tahu, kau terlupa, Allah Ta'ala tahu apa hati kau tu. Itu tuan-tuan dan perempuan. Ya. Tapi kalau dia melakukan perhubungan, maknanya persetubuhan suami isteri dengan sengaja, hal keadaan dia mengetahui, dia dalam ihram, maka di sini hukumannya apa? Maka hukumnya batal haji dia. Kalau dia buat umrah, batal umrah dia. Dan hukum dia wajib disempurnakan haji dia. Wajib disempurnakan haji dia. Macam mana Ustaz? Saya dah batal dah. Buat apa saya nak pergi Arafah lagi? Buat apa nak pergi Muzdalifah lagi? Buat penat aja. Kau tak pergi, kau lagi tambah lagi dosa lagi. Alamak, double dosa pula. Jangan. Kau dah buat satu salah, kau jangan buat kesalahan kedua pula. Dia kena juga pergi sempurnakan dia punya haji dia. Kalau dia buat umrah, Ustaz lah, sudahlah, saya tak malas, tak nak pergi tawaf, saya umrah dah batal. Kau tak buat, kau punya dosa, tambah lagi dosa. Wajib kau sempurnakan umrahnya. Dan begitu pula, iaitu wajib dia mengqadakkan hajinya pula. Nak qadak haji, balik pada haji, pergi ke MUIS register. Register, MUIS kata, tunggu 80 tahun. 80 tahun? Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang Singapura yang register dengan MUIS sudah sampai jumlah 82,000. 82,000, Masya Allah. Kalau 1 tahun kita dapat 1,000 lah katakan, ya. Jadi kalau sekiranya 82,000 berapa tahun? 82 tahun. Masya Allah. Kau tunggu 82 tahun, kau mati hidup balik pun tak dapat lagi kota. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, ya. So once kita dah dapat kota ni, kita buatlah betul-betul. Jagalah baik-baik. Jangan sampai kita langgar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau umrah senang saja. Hari ni dia batal,
Besok dia pergi Tanah Aim, dia jatuhkan lagi niat umrah. Alhamdulillah, umrah boleh buat anytime. Tapi haji once a year saja. Itulah dia tuan-tuan. Dan demikian juga dia wajib sembelih 1 ekor unta. Unta tak boleh ke dia pakai kambing? Kambing kes kecil, ini kes besar punya kena pakai unta. Unta berapa Ustaz? Unta harga $2,700 Singapura. 2,700, alamak, dekat setengah pakej umrah lah. Itulah dia tuan-tuan. Sebab tu jangan kita buat main-main ya. Kalau kita dah pilih, dia pilih sebagai haji atau umrah, kita buatlah dengan sebetul-betulnya. Sebab tu pihak kami kalau sekiranya jemaah-jemaah haji, waktu mereka sampai ke Mekah, kita letak di apartmen. Dibezakan bilik lelaki, perempuan bilik perempuan. Sebab apa? Takut nanti langgar lampu merah. Sayang duit belanja ribu-ribu tapi buat perkara yang salah. Jadi kita pisahkan dia. Melainkanlah kalau ada orang yang nak rawat suami dia, isteri dia sakit, itu special case, itu pun kita pertimbangkan dengan extra payment sikit ya. Itulah dia tuan-tuan untuk di masa jemaah haji. Kalau jemaah umrah ni dia tak lama ya. Dia daripada Madinah atau bila dia sampai Mekah, dia makan malam, kemudian dia terus pergi tawaf sa'i dalam tempoh 3-4 jam dah habis dah dia punya umrah dia. Sekejap saja umrah, tak lama, tak seperti haji. Dan larangan yang ketujuh, larangan memburu binatang darat. Larangan membunuh binatang darat ini sebenarnya kita katakan zaman dulu-dulu memang orang-orang perlu memburu. Kenapa? Sebab orang-orang dalam perjalanan daripada Madinah nak pergi ke Mekah ni 7 malam, 8 malam. Makanan pun dah habis, paksa dia memburu. Tetapi zaman sekarang dah tak perlu lagi memburu ya. Sebab apa? Kita dalam perjalanan kalau daripada Madinah pergi ke Mekah, kita naik train atau naik bas dalam 4-5 jam dah sampai. Apabila kita dah sampai, kemudian kita pun makan malam. Sebelum kita keluar Madinah, kita dah makan tengah hari. Perut pun dah kenyang. Kemudian sampai Mekah, kita makan malam lah. Perut lagi kenyang. Sebab kita tak mau jemaah tu sampai hungry, nanti dia angry. Jangan bagi dia hungry. Itu dia prinsip kita. Jadi Alhamdulillah masalah kita katakan untuk kita katakan Allahumma Muhammad nak memburu tu tak timbul. Jadi kita skip saja pelajaran yang ataupun bab yang kita kata masalah larangan memburu. Dan larangan yang ke-8 yang terakhir ialah larangan fusuk dan jidal. Ini larangan ni sama juga ayat Quran yang kita telah bacakan tadi. Allah Ta'ala mengatakan siapa yang sudah masuk dalam bulan haji ihram, dilarang dia rafas, dilarang dia fusuk, dilarang dia jidal. Apa tu rafas? Rafas tu maknanya persetubuhan ya. Apa dia fusuk? Fusuk tu maknanya buat maksiat. Apa tu jidal? Jidal tu mana bertengkar. Jadi kita dalam ibadat haji ni memang banyak cobaan Allah Ta'ala. Allah nak test kita satu-satu. Macam mana kau ni betul sabar ke tidak? Ikhlas ke tidak? Allah Ta'ala test. Kadang-kadang silap sikit saja. Kita jalan, orang pijak kaki kita. Kita tengok muka dia. Apa? Buta ke? Kita pun nak marah. Brother, sabar. Awak dalam ihram, jangan marah-marah. Nampak tuan-tuan? Sebab apa? Sebab kita dilarang melakukan perkara yang bergaduh. Habis ustaz dia pijak kaki sakit. Kita niatkan, kaki aku ni dulu banyak dosa, pergi tempat yang macam-macam. Ini Allah nak ampunkan dosa kaki. Ingat macam tu saja. Kita keluar daripada masjid, kita tengok selipar pun tak ada. Alamak, selipar aku, siapa dah penyamun ni? Kita pun marah. Nanti dulu. Mungkin orang yang itu tak sengaja. Mana boleh ustaz? Saya bungkus dia. Saya letak tempat yang special. Mungkin orang tu tengok selipar kau tu cantik. Jadi teringin dia nak selipar cantik. Kita bagi excuse lah. Pokok kita maafkan dia. Kita halalkan. Kalau kita halalkan, kita dapat pahala sedekah. Kita marah-marah tak dapat pahala sedekah, selipar pun dah hilang. Apa rugikan diri kita saja. Macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dalam masa kita melakukan ibadat haji dan umrah ni memang banyak cobaan. Sebab tu di sini kita apa-apa yang datang pada kita kena ingat cobaan. Tu cobaan tu betul tuan-tuan. Pernah satu raja di mana raja negeri seberang kita, negeri Malaysia. Dia datang buat umrah lah. Dia dalam masa dia lepas tawaf, dia semayanglah sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Kemudian polis tak jaga sangat masa tu. Dia tengah sujud, orang tengah tawaf tu langgar sepak kepala dia. Kepala kena sepak. Kepala raja kena sepak tuan-tuan. Ya dia apabila dia pun habis semayang, dia tanya, siapa yang sepak saya ni? Marah dia. Tapi sebelah dia ada mufti dia. Mufti dia kata, tuanku, jangan-jangan itu malaikat tak? Ya.
Betul-betul cobaan ya. Wah, cobaan. Itulah tuan-tuan. Kita tak tahu. Kadang-kadang malaikat, kadang-kadang Allah Ta'ala hantar wali-wali Allah yang menyerupai orang biasa. Kadang-kadang kita tak tahu Allah Ta'ala nak test kita, nak tengok kita sejauh mana kesabaran kita. Sebab itulah kita dalam berjalan ibadat haji dan umrah ni, kita kena banyak bersabar, banyak kita bermaaf-maafan, jangan kita memarah-marah orang ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam larangan-larangan haji dan umrah ni, semua larangan yang kita langgar hanya kena bayar fidyah dan kita punya haji dan umrah tidak batal. Melainkan satu saja. Apa dia? Iaitu persetubuhan. Bila berlaku persetubuhan suami isteri, maka haji dia atau umrah dia jadi batal dan itulah hukum-hukum yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, selesai kita daripada bab yang ke-6 dan sekarang kita akan mula pula masuk pada bab yang ke-7, rukun, wajib dan jenis-jenis haji. Wallahu a'lam ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagaimana kita sudah sedia maklum ya, sekarang ni musim bulan Maulid alhamdulillah. Jadi kita pun ada jadual kita bulan Maulid, beberapa buah masjid lagi yang banyak lagi kita akan cover dalam saki-baki tarikh kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini kita akan ada Maulid di Masjid An-Nahdah. Masjid An-Nahdah di Bishan, di mana akan saya pimpin Maulid itu lepas 6.30 sampai Isyak. Dan kemudian lepas Isyak, Habib Ali Zainal Abidin daripada Kuala Lumpur akan menyampaikan ceramahnya. Siapa yang ada masa silakanlah ya. Nasi berani disiapkan untuk mereka yang datang daripada jam 6 sampai ke Isyak jika stok masih ada lagi. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada 7 hari bulan Oktober akan datang ni, hari Sabtu, akan ada sambutan Maulid Rasulullah SAW di Masjid Abdul Alim Siddiq ya. Masjid Abdul Alim Siddiq di mana tu Ustaz? Kita katakan di Lorong K Teluk Kurau. Lorong K Teluk Kurau ya. InsyaAllah kita mula pada jam 6 petang dengan kita memberikan jamuan makan, dan 6.30 kita akan adakan kita akan adakan pimpinan Maulid sampailah Isyak pukul 10 malam insyaAllah, dengan saya menyampaikan ceramah insyaAllah. Dan insyaAllah pada hari Ahad pagi 8 hari bulan Oktober akan diadakan Maulid perdana dan tahnik berjemaah pada jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 12 lah ya. Tapi lepas tu ada lagi acara-acara lain sampai pukul 4 petang ya. Jadi untuk acara Maulid yang saya akan pimpin pada jam 10 pagi. Jadi siapa-siapa yang ada baby-baby yang baru lahir ya, nak dapatkan barakah Maulid, nak dapatkan tahnik ya, dia cukurkan rambutnya ya. Cukur bukan cukur suluk komplit lah, cuma ambil berkat saja ya. Bolehlah mendaftar kepada pihak masjid ya. InsyaAllah akan diadakan pada hari Ahad akan datang. Ahad depan ni lah ya tuan-tuan ya. Ahad depan. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, hari Jumaat ini 6 hari bulan di Masjid Sultan, 6 hari bulan ya, daripada jam 6 petang Majlis Maulid Nabi SAW sampai 10 malam, dipimpin oleh beberapa asatizah Singapura kita berserta kasidah-kasidah selawat. InsyaAllah kita silakan semua para jemaah untuk hadir bersama insyaAllah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi majlis zikir yang kita adakan setiap hari Ahad petang pukul 6.30 petang, kita cuti 3 minggu sampai hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan mula kembali majlis zikir tersebut insyaAllah. Dan package umrah kita pun sudah mula penuh tuan-tuan ya. November, Disember sudah mula penuh, tinggal sikit lagi. Dan demikian juga package umrah Istanbul pun tinggal masih lagi ada satu package, dan package umrah Baitul Maqdis tinggal satu package lagi, dan juga Baitul Maqdis ada lagi 2 package. Siapa-siapa yang nak pergi sama-sama, dan saya akan pimpin insya-Allah. Dan di Mekah di Madinah kita akan duduk Hotel Taibah. Hotel Taibah yang telah selama kita pakai masyhur ya. Makan dan sedap, hotel pun depan Masjid Nabawi saja. Tak sampai 2 minit sudah sampai Masjid Nabawi. Dan di Mekah kita untuk bulan November, Disember kita pakai Hotel Conrad, hotel 5 star yang cantik, masya-Allahnya, luas sekali biliknya, dan depan Masjidil Haram, seberang jalan saja. Tetapi kalau sekira tahun 2024 ini, tahun Januari tahun 2024, kita mengambil Hotel Raihan Rohatana. Kat mana tu? Ini Raihan Rohatana. Ini lagi depan masjid lagi. Keluar saja pintu gerbang dia, terus kawasan Masjidil Nabawi, Masjidil Haram.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni, hotel ini sebahagian biliknya nampak, kita katakan Masjidil Haram, sebahagian biliknya nampak Kaabah pula. Jadi siapa yang nak nampak Masjidil Haram, dia bayar tambahan $150 satu orang. Kalau siapa yang nak nampak tengok Kaabah daripada biliknya, dia tambah $300 seorang. Masya Allah ya. Jadi harganya sama juga seperti yang sudah-sudah. Ini hotelnya Hotel Raihan Rotana, iaitu lobinya luas, makan buffet dan restoran yang luas ya. Dan biliknya pun luas, alhamdulillah ya. Jadi pakej 2024 akan di Hotel Rotana, dan banyak lagi kita telah siapkan pakej-pakej ini daripada bulan Januari, Februari dan bulan Mac sebelum Ramadan ya. Para jemaah jangan lambat, siapa cepat dia dapat ya. Dan insyaAllah paket jejak Rasul iaitu pergi ke Baitul Maqdis pada Isra' Mi'raj pada bulan Februari tuan-tuan ya. Kita akan solat di tempat Nabi solat pada malam Nabi solat, malam 27 Rejab. InsyaAllah ini tahun baru ini kita buat 350 orang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi tahun ini akan datang ni, tahun 2024, jangan lepaskan peluang tuan-tuan untuk sama-sama kita solat di tempat Nabi solat pada malam Nabi solat, malam Isra' dan Mi'raj. Dan kita juga ada pakej Isra' Mi'raj, ada serta umrah. Lepas pada Baitul Maqdis, dia pergi umrah pula. Kita ada 3 pakej untuk pergi ke umrah. Jadi ini semua jemaah umrah semua akan duduk di Hotel Rotana. Dan demikian juga jemaah umrah yang pakej kita katakan ni, yang jejak Rasul yang daripada kita katakan jejak Rasul yang Allahumma salli Muhammad, jejak Rasul ini yang November, Disember, semuanya akan duduk Hotel Rotana. Jadi kalau ada para jemaah yang dah tempah tempat ini dan ingin bilik yang menghadap Kaabah ataupun menghadap Masjidil Haram, harap beritahu kepada ofis saya untuk kita buatkan penempahannya dengan bayaran tersebut. Itu pun subjek pada availability kalau ada tempat lagi. Dan kita ada siapkan juga pakej ke Turki, Korea, Jepun, Kashmir pada hujung tahun ini tuan-tuan. Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti yang sama. Dan kalau ada jemaah yang ibu bapa, datuk nenek yang dah tua ya, ataupun dah meninggal dunia, nak dibuatkan umrah untuk mereka, kita terima dengan bayaran umrah $150. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan borang daripada meja pegawai kami. Dan juga untuk nak buatkan bandar haji atau umrah, upah haji atau umrah, $3,500. Sekarang orang nak buat haji pun $20,000. Ini $3,500 saja. Kalau nak buat umrah dah $56,000, tapi hanya $150 saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah peluang ini semasa masih ada lagi. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi begitulah di para jemaah sekalian untuk kita pelajaran kita untuk haji. Dan sekarang kita berpindah pula kepada pelajaran kita bab fikih. Sebagaimana kita tahu, ibadat kita ni tidak akan sempurna kalau tidak dengan kita ada pelajaran fikih kita. Maka dengan sebab itulah sini pelajaran fikih pun menjadi wajib untuk kita mempelajarinya. Jadi pelajaran kita minggu lepas, kita telah sebutkan tentang bab fikih, tentang kita katakan bab berwuduk ya. Wuduk kita yang pertama sekali, rukun wuduk apa dia? Iaitu niat tuan-tuan dan puan-puan ya. Niat. Niat itu mula bila kita mula niat? Mula kita niat kalau sekiranya kita cuci tangan, bermula niat tu aku ambil sunat wuduk. Aku ambil sunat wuduk. Itu kalau sekiranya kita mula basuh tangan kita. Basuh tangan lah ya. Kumur-kumur itu semua kita niat sunat wuduk. Memang sunat wuduk pun. Kalau kita tak niat, tak dapat pahala lah. Tapi apabila kita ambil basuh muka kita, maka kita mulalah wajib jatuh niat. Kita dah sebutkan jatuh niat kita tu, kita niat apa? Aku niat berwuduk, angkat hadas kecil kerana Allah. Aku niat wuduk, angkat hadas kecil kerana Allah. Dan kemudian rukun yang kedua dalam rukun wuduk apa dia tuan-tuan? Rukun wuduk ialah membasuh wajah. Siapa-siapa yang tak ada buku ni, bolehlah ambil buku ni di meja pegawai ya, dengan harga $25 saja. Buku ni cukup komplit tuan-tuan dan puan-puan. Cuma dia kita katakan nak kena baca, nak kena ada guru ya. Jadi membasuh wajah tu adalah merupakan wajib daripada rukun wuduk yang kedua. Rukun wuduk yang pertama apa dia? Iaitu niat. Yang keduanya ialah kita membasuh wajah kita ya. Membasuh wajah. Apa tu wajah? Wajah tu ialah daripada ujung anak rambut dahi kita sampai kepada dagu kita. Ini namanya wajah. Dan daripada hujung telinga kita kanan sampai kiri, ini namanya wajah. Inilah yang wajib kita basuh tuan-tuan. Tetapi kalau sekiranya kita
basuh kurang daripada ini, maka tak sah wuduk kita. Dan semua rambut-rambut yang ada di antara dahi kita ni sampai ke dagu, telinga kanan sampai telinga kiri, semua rambut-rambut kita ini wajib kita basuh dia kenakan air. Rambut di kening kita, di kelopak mata kita, di hidung kita, kita katakan di misai kita, di janggut kita, ataupun ada setengah orang dahi dia pun ada rambut juga. Itu pun wajib dibasuh. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, wajib kita membasuhnya, iaitu apabila kita membasuhnya wajah kita itu. Dan sunat membasuh wajah tu kita mulai dengan bahagian atas. Bahagian atas tu maknanya apa? Kita daripada kita letak tangan kita ke atas, bismillahirrahmanirrahim, rafal hadas lillahi ta'ala. Kemudian kita pun niatkan aku berwudu angkat hadas kecil kerana Allah. Kita pun basuhlah pada atas rambut kita, ya. Dan demikian juga apabila kita bersihkan selang-seli mata kita tu, kanan kiri tu jari kita telunjuk kita jaga. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan bila basuh muka ni, jari-jari kita ni cocok sikit kat tepi-tepi telinga mata kita. Kenapa? Sebab ada tahi mata ni, kalau tahi mata tu ada, dia tidak akan dia menghalang air pada kena kulit kita, maka tak sah wuduk kita. Jadi kita kena jagalah, ya. Jangan ada tahi-tahi mata kat tepi-tepi celah mata kita. Dan begitu juga membasuh kita punya wajah kita bersamaan dengan kedua telinga. Jadi kita basuh muka kita ni dan kita basuh sekali telinga kita. Kenapa Ustaz? Kerana setengah ulama mengatakan telinga ni pun termasuk dalam hukum wajah. Wajah tu maknanya muka. Telinga termasuk dalam hukum wajah. Jadi kita kena basuhkan juga telinga kita. Sunat kita basuhkan sekali dengan telinga kita. Dan begitu juga kita melebihkan basuhan pada wajah. Melebihkan tu bahasa macam kenapa? Supaya dapat istilah ghurrah. Ghurrah. Kenapa pula ni? Nabi SAW bersabda, umat aku akan dikenali yaumul qiyamah dengan bekas-bekas wuduk. Bekas-bekas wuduk tu namanya ghurrah. Jadi kalau sekiranya dia cuci muka dia lebihkan sikit. Lebih tu mana batasan muka tu dia lebihkan sampai ke rambut dia, sampai ke telinganya, sampai ke bawah dagu dia lebihkan sikit. Kenapa? Sebab tempat yang lebih dibasuh tu semuanya akan bercahaya di yaumul qiyamah. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau kita wajib hanya basuh di antara dahi sampai dagu, telinga tangan sampai telinga kiri. Tapi kita lebihkan seperti yang saya sebutkan tadi supaya ini semua bercahaya di yaumul qiyamah. Dan begitu juga kita mengambil air dengan kedua tangan. Mengambil air pakai dua tangan lah, ya. Pakai dua tangan. Dan mengulangkan basuhan pada wajah sebanyak 3 kali. Ulang 3 kali. Itu memang sunatlah ulang 3 kali. Perincian hukum mengenai sunat mengulang 3 kali. Wajib mengulang sunat 3 kali tu kalau kita nazar. Aku nazar pada Allah, aku nak berwuduk ulang 3 kali. Itu wajiblah, kita dah jadi nazar. Tapi hukum itu menjadi sunat ulang 3 kali. Kalau tak ada nazar, tak ada apa, memang sunatnya 3 kali. Dan makruh mengulang 3 kali, iaitu kalau khawatir akan tertinggal solat jemaah. Makruh tu kenapa Ustaz? Kau nak ulang 3 kali, itu jemaah tengah berjalan tu. Nanti imam beri salam, kau tak dapat join jemaah. Jadi makruh, jangan lama-lama. Sudahlah, buat sekali sudah. Itulah kalau keadaan dia terpaksa. Dan haram dia mengulangi basuhan 3 kali kepada masa-masa yang berikut. Jika khawatir akan keluar waktu solat kerana sebab basuh 3 kali. Dia bangun subuh, lagi 5 minit habis subuh. Alamak, lagi 5 minit masuk subuh ni. Dia nak ulang 3 kali, habis waktu subuh. Haram dia ulang 3 kali. 1 kali cukup. 1 kali. Kenapa? Nak kejarkan waktu ni, jangan sampai habis waktu. Itulah setan kan. Dia kata nanti dulu, subuh masih panjang lagi. Nanti dulu, baru saja azan. Nantilah, baru setengah jam saja azan. Nantilah, ada lagi 50 minit lagi habis subuh. Dia lambat-lambat sampai habis. Kita pun terkejut, kita pun dah kelambatan. Itulah tuan-tuan. Dan haram mengulangi basuhan 3 kali. Dan haram mengulangi basuhan 3 kali. Memiliki air yang cukup untuk berwuduk tanpa mengulang. Jadi air wuduk ni 1 botol kecil. 1 botol kecil ini kalau kita basuh 3 kali, tak cukup ni. Nanti tak cukup, tak sah wuduk. Jadi basuh sekali-sekali. Umpamanya kalau sekira air tu tak mencukupi, ya. Dan tidak mengeringkan bekas air wuduk. Jadi kalau kita dah lepas wuduk, cuci muka kita, kemudian kita ambil towel, kita keringkan dia. Makruh hukumnya.
Yelah, bukanlah makruh apa. Kalau tak ada uzur, tak ada sebab, dia menjadi khilaful aula. Khilaful aula tu menyalahi keutamaan. Tapi sunat dikeringkan jika ada uzur. Sunat keringkan. Kenapa? Sejuk. Menggigil. Dia pun kesat-kesatkan dia. Itu boleh. Dan wajib dia mengkeringkan kalau sekiranya ada debu-debu najis. Dia wuduk di kampung tu semua kotor-kotor, orang berjalan semua debu-debu, takut terkena nanti melekat kat muka dia. Jadi keringkanlah, nanti kalau tidak kena melekat debu-debu yang najis. Itu jadi wajib pula. Begitulah oleh tuan-tuan dan puan-puan masalah kita berwuduk cuci muka kita. Jenis rambut yang terdapat pada wajah. Ini tuan pengarang kita nak beritahulah apa nama kening tu, apa nama bulu mata tu, apa nama misai tu, apa nama janggut, apa nama kat rodok kita, apa nama. Oh, ini tuan guru kita ni cukup hebat tuan-tuan. Semua masalah dia sikit-sikit pun dimasukkan ke dalam sini. Tapi kita tak bacalah tu ya, panjang sangat ya. Dan rukun wuduk yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta siku. Jadi basuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku ni bukan sampai sehingga memasuki lagi. Masuk tangan ke sampai siku sekali. Sebab tu siku ni pun menjadi wajib kita basuh dalam masa berwuduk. Begitulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya. Nabi sahabat Jabir mengatakan, aku melihat Rasulullah mengalirkan air sampai ke siku-sikunya. Itulah dia tuan-tuan. Dan demikian juga sunat-sunat ketika basuh kedua tangan. Apakah sunat-sunat basuh kedua tangan? Basuh kedua tangan tu kita basuh telapak tangan, dan tak kala basuh telapak tangan kita baca doa. Basuh telapak tangan dulu. Kita basuh telapak tangan dulu. Basuh kita nak cuci tangan kita, basuh telapak tangan kita dulu. Kemudian baru kita mengalirkan air. Sambil itu kita membaca doa. Doa yang disebut dalam buku kita ni ya. Jadi kalau sekiranya kita basuh tangan kiri, kita pun baca doa. Doa yang disebut dalam buku kita ni ya. Dan mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri. Kita cuci tangan kanan dulu. Jangan tangan kiri. Ada setengah orang, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Makruh macam tu. Komplitkan 3 kali tangan kanan, baru terkomplitkan 3 kali tangan kiri. Ya. Dan menggosok-gosok anggota wuduk yang dibasuh. Gosok-gosok. Mana bila kita basuh tangan kita tu, gosok-gosok sikit. Gosok. Kenapa? Sebab sebahagian ulama kata menggosok anggota wuduk tu wajib. Seperti mazhab Maliki. Ya, wajib menggosok. Jadi kita sunatlah kita gosokkan tangan kita tu. Dan melakukan takhlil nombor 4. Melakukan takhlil pada jari-jari tangan. Takhlil tu apa? Memasuki antara satu sama lain. Jadi jari-jari kita ni masukkan antara satu sama lain. Sunat. Bila kita basuh tangan kita, sebelum nak basuh tangan kanan tu, masukkan jari-jari tangan kiri dia. Kemudian masukkan basuh tangan kiri pula. Sunat kita takhlil. Dan yang kelima, melebihkan basuhan dari batas yang wajib. Supaya kita dapat kenal dengan istilah tahjil. Iaitu berlebihkan. Macam mana lebih Ustaz? Jadi kalau kita punya wajib tu sampai ke siku, kita lebihkan sampai setengah lengan. Setengah lengan sini. Kita basuhkan air itu sampai setengah lengan. Kenapa? Sebab besok di akhirat Nabi akan mengenal kita dengan bekas wuduk. Jadi wajah kita lebih nampak cahaya lebih gemilang. Tangan kita pun lebih cahayanya. Nampak tangan kita bercahaya gemilang. Ini khas untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tak dapat tuan-tuan. Umat-umat lain semua tak dapat. Ini hanya umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan melakukan basuhan sebanyak 3 kali pada setiap anggota wuduk. Semua anggota wuduk kita basuh, kita lakukan 3 kali. Ya, itu memang sunat lah ya. Dan ketujuh, disunatkan untuk menggerak-gerakkan cincin. Hal ini jika air wuduk dapat masuk. Jadi kalau kita ada pakai cincin lelaki atau perempuan, kita sunatlah kita gerak-gerakkan dia. Kenapa? Supaya air tu dapat masuk. Yalah, kalau itu cincin tu longgar dia. Tak gerakkan pun air dapat masuk Ustaz. Tapi sunatlah kau gerakkan. Tapi kalau air tak dapat masuk tanpa digerak, kenapa? Ketat, cincin ni ketat Ustaz. Tak bolehlah. Saya nak gerakkan pun tak boleh. Kalau kau tak boleh gerakkan, air tak masuk. Air kalau tak masuk, tak sah wuduk. Tak sah wuduk, tak sah solat. Jadi apa jadi? Kau punya cincin ni, kau kena paksa gerakkan dia. Supaya dapat air itu masuk dan membasahi kulit di bawah cincin itu. Itu tuan-tuan perhatikanlah. Siapa yang pakai cincin tu, perhatikan ya.
Yang ke-8, muallat. Muallat tu apa? Menyegerakan membasuh antara anggota wuduk sebelum airnya pada badan yang telah cuci menjadi kering. Jadi segerakan, kita cepatkan, kita basuhkan dia. Umpamanya kita dah cuci muka. Lepas dah cuci muka, kita cuci tangan. Jangan kita biarkan muka dah kering, kemudian baru cuci tangan. Jangan. Makruh macam tu. Setengah ulama kata ulang balik. Jadi kita selepas cuci muka, cuci tangan. Setelah cuci tangan kanan, cuci tangan kiri. Jangan lepas cuci tangan kanan, kita sibuk ada handphone, ada call pula. Kemudian dah kering dah tangan kanan. Kemudian baru basuh tangan kiri. Setengah ulama kata kena ulang balik. Tapi setengah ulama kata makruh. Begitulah hukum muallat. Hukum muallat tu maknanya hukum asalnya sunat. Kecuali pada 3 masalah. Jika waktu solat akan habis. Sunat tu apa? Kau boleh segerakanlah ya, berturut-turut. Cuci muka, cuci tangan, cuci kanan, kiri dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya dia menjadi wajib, kalau waktu solat nak dekat habis. Macam misalnya kata solat lagi 5 minit. Kau lengah-lengah ambil wuduk, habis dah waktu. Haram kau, wajib kau segerakan. Dan yang ke-B, jika orang berwuduk selalu dalam keadaan hadas, daimul hadas. Daimul hadas tu apa dia? Kentut-kentut selalu. Ataupun buang kencing sikit-sikit, buang kencing. Jadi orang seperti ini, maka dia dalam keadaan daimul hadas. Orang daimul hadas ini, dia diberikan kewajipan untuk segerakan dia punya ambil wuduk. Lepas cuci muka, cuci tangan. Lepas cuci tangan, sapu kepala. Tak boleh nak hege-hege lambat-lambat, tak boleh. Dan yang ketiganya, jika dia nazar untuk melakukan muallat. Nazar, aku bernazar, aku nak segerakan aku punya wuduk kita. Jadi tak boleh lama-lambat. Kau dah nazar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Faedah yang kedua, daimul hadas dan hukum-hukumnya. Apa hukumnya orang daimul hadas? Orang daimul hadas ni orang berpenyakit lah. Orang penyakit ni seperti mana kita sebutkan tadi, dia kencing-kencing tak putus. Bukan banyak pun. Dia dah dapat wuduk, terasa air kencing keluar. Dia nak semayang, terasa air kencing keluar. Atau orang kentut-kentut. Dia dah tengah ambil wuduk, sikit keluar. Kemudian bila nak semayang, sikit keluar. Alamak, macam mana? Ini semua namanya penyakit. Dalam istilah hukum, namanya daimul hadas. Daim tu mana sentiasa. Hadas tu berhadas. Dan demikian juga orang perempuan istihadah. Perempuan istihadah, orang perempuan yang keluar darah penyakit. Darah penyakit dia tak stop. Dia keluar sikit. Dan itu darah penyakit. Maka orang-orang seperti ini, hukumnya apa? Hukumnya dia wajib muallat tak kala wuduk. Wajib dia ambil sambung-sambung muka. Kita kata berturut-turut. Lepas cuci muka, cuci tangan. Cuci tangan, sapu kepala, cuci kaki. Jangan berlengah-lengah. Keduanya, tidak boleh berwuduk kecuali yang dah masuk waktu. Awak nak wuduk tak apa. Untuk salat zuhur, Ustaz. Nanti dulu. Belum azan zuhur lagi. Tunggu azan zuhur. Baru awak boleh ambil wuduk. Oh, macam tu ke? Yes. Sebab tu syarat dia. Dan yang ketiganya, wajib berwuduk setiap akan melakukan solat fardu. Jadi satu wuduk untuk satu fardu. Tapi satu wuduk boleh berapa banyak sunat pun boleh. Umpamanya dia nak ambil wuduk solat fardu zuhur. Dia tunggu masuk waktu zuhur. Lepas waktu zuhur, Allahu Akbar, dia pun ambil wuduk. Dia ambil wuduk. Dia pun sembahyang sunat zuhur qabliyah. Lepas tu sembahyang zuhur. Kemudian sembahyang zuhur ba'diyah. Lepas tu sembahyang sunat taubat. Lepas tu sembahyang sunat hajat. Sembahyang sunat tasbih. Berapa banyak sembahyang dah. Sembahyang sunat berapa banyak pun boleh dengan satu wuduk. Tapi satu wuduk hanya untuk satu fardu. Kemudian dia nak sembahyang asar pula. Oh, tak boleh. Awak kena ambil wuduk lagi sekali. Itu dia. Dan wajib dia beristinja. Nombor 4, wajib beristinja dan menutup tempat keluarnya najis. Jadi setiap kali nak berwuduk, dia kena pergi toilet, bersihkan di kemaluan dia, apa-apa kotoran-kotoran dia dah sucikan, kemudian pakai pampers ke, pakai apa-apa ke, penutup jangan sampai terkena pakaian dia, kemudian dia ambil wuduk, kemudian dia solat. Itulah dia hukumnya ya. Rukun keempat dalam rukun wuduk ialah mengusap sedikit kepala, rambut atau kulit kepala. Mengusap sedikit rambut. Mengusap tu apa dia? Iaitu menyapu rambut. Kita sapu rambut tu beza dengan kita cuci rambut. Kalau kita muka, kita wajib cuci. Kita basuh muka. Tapi kalau sapu tu, kita ambil isyarat saja. Sapu saja. Kita sapu saja. Sedikit saja. Dalam mazhab Syafi'i, kurang-kurangnya 3 helai rambut dah basah. Sedikit saja. Tapi kalau orang tak ada rambut,
Ustaz, botak saya dah tak ada rambut. Maka dia sapu juga, wajib dia sapu kulit tempat keluar rambut. Kulit tempat keluar rambut. Wah, kalau dah tak ada rambut, kulit mana ke atas kepala botak licin dia wajiblah membasuhkan atau sapukan atas kepala dia itu. Sunat ketika dia mengusap rambut atau kepala, sunat dia tu dia letakkan dua tangan dia basahkan, dia letakkan ujung ke rambut dahi dia, kemudian dia tolak rambut dia sampai ke belakang, kemudian dia tolak lagi ke depan. Itu sunatnya. Itu sunat lah. Yang wajib kita dah sebut tadi, dia sedikit saja dia usap dah sah dah, ya. Dan mengusap rambut atau kulit kepada kepala seraya berbaca doa. Sambil-sambil tu dia baca doa lah. Dan yang ketiganya, mengusap kedua telinga bersama dengan rambut. Jadi kita kata wajib sapu rambut, tapi sunat kita pun cuci telinga kita sekali lagi. Tadi dah sebut dah, cuci muka, masukkan sunatkan cuci telinga. Kemudian sapu rambut, sunat lagi cuci telinga. Kenapa? Sebab telinga ni banyak dosa. Telinga ni banyak dengar macam-macam. Yang lagu-lagu yang tak ada faedah, mengumpat orang, mengata orang. Sebab tu dia kena susap banyak kali. Dan kemudian nombor 4, mengusap kepala sebanyak 3 kali. 3 kali kita ulang. 3 kali kita ulang. Dan yang kelima, mengusap kedua telinga setelah mengusap rambut. Itu kita sebutkan tadi, ya. Yang keenam, membasuh tengkuk. Membasuh tengkuk. Ambil air sikit, kita basuh tengkuk kita. Letak kat belakang air itu, kita sapu kat tangan kita, letak kat belakang kita. Sambil kita pun baca doa. Sunat kita buat demikian. Yang seterusnya, mengusap imamah terdapat atas kepala. Orang yang pakai serban, imamah tu serban. Macam mana Ustaz, saya pakai serban, saya nak ambil wuduk. Awak tolak sikit serban awak ke atas, nampakkan rambut sikit. Jadi apabila buat wuduk, rambut tu kena basuh sikit. Nah, kemudian sapukan atas serban awak. Kemudian patahkan balik. Macam tu caranya. Dia sah wuduk dia. Saya tak buka serban boleh? Boleh. Kalau nak buka, bolehlah buka. Tapi kalau tak buka, dia tunggingkan sikit serban dia. Jadi dia sapukan atas sikit rambut dia. Kemudian ditolak atas serban dia. Kemudian dia patah balik. Itu sunatnya, ya. Hukum memakai imamah, itu dah tak apa. Rukun yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Itu rukun kelima, basuh kaki. Basuh kaki sampai mata kaki. Mata kaki itu mana? Iaitu dua tulang yang benjol keluar kiri kanan tu, itu namanya mata kaki. Jadi wajib basuh daripada hujung jari, pastikan tak ada satu pun yang terlepas sampai bawah tumit dia, sampai bawah tapak kaki dia, sampai kepada dua mata kaki dia. Dan dua mata kaki itu dimasukkan sekali dan lebihkan sikit sampai setengah betis supaya dia punya cahaya dia di akhirat akan lagi bertambah cahaya lagi. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, ya, membasuh kaki. Sunat basuh kaki mulai dengan jari-jari kaki kanan. Jari-jari kaki dulu. Kemudian lepas tu jari-jari kaki kiri pula. Kemudian lepas tu menggosok-gosok kaki. Gosok-gosok kaki. Terlebih-lebih lagi kat tumit. Kenapa? Sebab tumit ni selalu pijak bumi. Takut ada benda-benda yang melekat. Dan ketiganya, mendahulukan kaki kanan dari kaki kiri. Dan kedinya, tahjil. Dia lebihkan basuhan tu. Dan kemudian mengulangi basuhan sebanyak 3 kali. Sunat 3 kali ulang. Sunat-sunat setelah wuduk. Dah lepas wuduk, kita pun bacalah doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minat tatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma kama tahartana bil ma fatahhirna binadzunubat, ya. Dan kemudian membaca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 3 kali. Dan ayatul kursi 1 kali dan surah Qul Huwallahu Ahad 1 kali. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Bughatul Mustarsyidin, barang siapa yang membaca surah inna anzalnahu fi lailatul qadar setelah berwuduk 1 kali, maka dia termasuk dalam golongan siddiqin. Masya-Allah. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 2 kali, maka dia termasuk dalam golongan syuhada. Masya-Allah. Dan barang siapa yang baca 3 kali, dia termasuk dan dibangkitkan bersama para nabi-nabi. Masya-Allah. Dan disunatkan baca surah Qul Huwallahu Ahad kerana Nabi memerintahkan Sayyidina Ali membacanya. Itulah dia tuan-tuan. Dan kemudian kita sembahyang sunat wuduk 2 rakaat kalau kita mampu. Wallahu a'lam, ya. Dan rukun yang ke-6, tertib pada semua basuhan. Apa makna tertib?
Tertib tu maknanya ikut urutan. Tak boleh kita tunggang langgang. Kita dah basuh muka, kemudian basuh kaki. Nanti dulu. Belum lagi basuh kepala, sapu kepala, belum cuci tangan lagi. Jadi kena ikut one by one. Itu makna tertib, ya. Dan dengan itu selesai kita daripada membicarakan tentang 6 rukun wuduk. Wallahu a'lam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita pada petang ini insya-Allah. Siapa yang nak beli kitab ni, kami dah dapat kitab tu kiriman daripada Indonesia, dan tuan-tuan boleh dapatkan dalam harga $25 insya-Allah. Banyak sekali ilmu yang manfaatnya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Baiklah, insya-Allah pengajian kita berterusan seperti biasa pada minggu hadapan, dan sebelum tu mari sama-sama kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan tuan-tuan dan puan-puan pun jangan lupa ikuti majlis-majlis Maulid yang akan diadakan pada hari Jumaat ini dan hari Sabtu dan hari Ahad yang akan datang. Sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reset dia live, kalau reset live pun putus nanti.